Rupa kibah ada dalam ni. Masya Allah. Cuba dia. Oh. Hai Sewok, nak tahu macam mana kibah ni terhasil macam ni? Jom ikut video ni, tonton sampai habis. Okey, Assalamualaikum guys. Hari ni aku berada di Kelantan lah. Aku nak tunjuk kat hampa menu kat rumah ni. Dia kambing seko. Dia masak di dalam tong. Kat belakang ni, apa boleh tengok kat sini. Oh memang. Jom kita tengok macam mana kambing seko dimasak di dalam tong ni. Jom. Okay guys, kat sana dia ada kandang kambing kibah. So ni dia masak ni. Seko kambing ni duduk dalam ni. Kambing ke kibah tak tahu ni. Macam mana kita nak tengok pun tak tahu. Lagi kita minta tolong saudara ni buka. Kita tengok ada seko dalam ni. Hai, awak tak boleh masak dalam tong ni, awak besar sangat. Jom kita buka tengok bagaimana rupa dimasak dalam ni. Okey, sebelum kita angkat apa tu tempat tengah masak tu. Sorry tu dia tengah masak kibah tau, burger kambing. So ni kibah ke? Oh, ni lah kibahnya. Ya, sabar. Ya, ramainya adik-adik kat sini. Oh, kibah ya. Baik. Sabar ya. Terima kasih. Okey nah, bila lah turn hang tahun depan kot. Seorang dah duduk lantung tu dah. Inilah haiwan inilah, kibas inilah. Oh. Mek. Okey, anda tengok perbezaan kambing dengan kibas tu. Tengok ekor dia. Dia ada pendek dengan tong lagu tu. Dia macam kambing biri-biri kan, tapi dia adalah kibas. Beza dia tu kat ekor dia. Ya. Inilah orangnya yang membuat kibas bakar dalam tong. Satu-satunya di dunia. Kita lihat dalam dia jadi macam mana. Dia akan buang habis semua api-api dulu. Lagi dia akan angkat tong tu. Okey, nak buka dia panas. So kena buka paip air dulu lah. Bagi api semua habis dulu. Sembur tong-tong tu bagi hilang panas dulu. Sekejap lagi kita angkat tong ni. Dalam ni ada kibas. Okey gang, jom kita tengok macam mana rupa kibah ada dalam ni. Masya Allah. Cuba dia. Oh dia. Teng-teng, inilah kibasnya tuan-tuan. Tu dia sedap ni. Padu. Ya. Jom kita pakak-pakak makan kibah. Ngam, am. One and only di Kelantan. Bineka. Panas tu dia. Kibas. Kibah apa panggil ni? Bukan golek. Kibah kepik. Kibah rungkuk. Kibah rungkuk. Rungkuk kepik pun dalam tong. Kibah lagi hebat ni. Kibah rungkuk ni. Kibah rungkuk. So kalau nak buat di danau boleh. Boleh buat. Kibas sudah mari. Okey, bila dah selesai masak, cara untuk potong-potongkan dia. Dia masuk sampai dalam. Sedap dia. Bau dia naik sedap. Cicoh dengan black pepper kan. Alamak. Tu cara masak dalam tong tu memang lain. Dia nampak isi dia tak kering. Juicy. Masak. Panas sedap lagi. Mercik. Ambil sama je kita pendek di sana. Okey, kita bagi Hakim dulu rasa tengok macam mana. Ui, cicah dengan apa tu? Cicah. Dia sedap kambing ah. So kambing makan dengan nasi apa? Arab? Wow. Dia sedap rasa kibas dia, bukan rasa sedap perak. Wow.
Lagi. Punya tengok lembut tak? Lembut gila. Ha, lembut. Tak apa, makan tengok dulu. Tunjuk sikit. Kibah beh boh. Beh boh, panas-panas pula boh. Only in Kelantan bos. Fresh from oven. Fresh from oven. Boleh dia nak dangau Aduh, dangau nak kena buat juga gaya ni, tapi kena import chef ni tengah ada potong ni, kena bawa dia. Kita tak pandai buat. Okey, orang yang kedua memakan kibas Kelantan dari Konerang. Macam mana? Sedap. Dia rasa smoky. Rasa smoky. Tak payah berbosah apa-apa tu. Tak. Direct daripada oven yang custom made tadi. Ya, Tiris-tirisan dia. Walaupun dia perapat dia simple, tapi dia punya tu Dia kata bubur garam rosemary je dia tu. ya. Gigit tengok. Kibas dengan lemak dia no. Allah. Marvelous only in Kelantan bos. Kami butuh teh. Juicy-nya guys. Nak makan kena mai Kelantannya. Kami pun boleh makan setahun sekali je ni. Setiap kali raya je boleh makan ni. Tak apa, nanti request buat kat Dangau. Kadang-kadang kena import chef ni turun dulu. Celebrity chef. Dia kena panggil celebrity chef turun. Aduh. Tapi tak apalah, harga bayar mahal sikit lah. Pasal turun daripada Kelantan jauh ni. Aduh. Okay guys, saya pula ambil nasi Arab dengan kibas. Kau nampak isi dia orang panggil apa? Basah-basah, dia tak kering lah. Jom kita rasa. Okay, giliran saya dengan Dapi pula. Rasa kan Dapi? Sedap tu ke? Jadi kena. Jadi ya? Jelira. Masak tengok lembut ke? Ui, lemak dia tu. Ni isi dia. Si kibas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Ni lemak. Rasa daging. Makan pula dengan nasi Arab. Best boh. Selamat hari raya boh. Bye bye. Jangan lupa like, komen dengan share. Assalamualaikum.